Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan satu tugasan pentaksiran berterusan saya bagi subjek GPPP 1092 iaitu Pengantar Pengajian Pendidikan bagi tajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia untuk membentuk guru berjiwa pendidik. Jadi, sebelum saya menerangkan tajuk kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Norayuni binti Muhammad Faizu dari Unit Bahasa Melayu 2 PPIS MP 2025-2026. Bernombor matrik P2509016686. Bagi subjek ini, pensyarah saya iaitu Tuan Syakirin bin Abdul Ghani. Seterusnya, berikut merupakan isi kandungan di dalam penerangan saya pada kali ini. Yang pertama, kita ada pengenalan. Yang kedua, PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang berlangsung dari tahun 2013 sehingga 2025. Yang ketiga, 3 gelombang PPPM. Yang keempat, konsep guru berjiwa pendidik. Yang kelima, 5 aspirasi murid dalam pendidikan Malaysia. Yang keenam, 6 aspirasi dalam pendidikan di Malaysia. Yang ketujuh, hala tuju pendidikan. Yang ke-8, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan bagi tajuk ini. Permulaan kepada penerangan saya pada hari ini ialah pengenalan. Jadi pendidikan sangat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara. Di negara kita, iaitu negara Malaysia, sistem pendidikan sentiasa berkembang dan juga berubah-ubah bagi memastikan generasi masa hadapan akan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta nilai murni. Sehubungan dengan itu, aspirasi dan juga hala tuju pendidikan negara kita akan memberikan penekanan kepada pembentukan seorang guru berjiwa pendidik yang bukan sahaja berkhidmat untuk menyampaikan ilmu tetapi juga akan membentuk sasiah dan juga potensi seseorang murid secara menyeluruh. Hal ini juga selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari pelbagai segi. Sebagai contoh, segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Seterusnya, kita beralih kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sehingga 2025. Pelan Transformasi Pendidikan Jangka Masa Panjang yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara supaya negara kita setanding dengan standard antarabangsa. Pelan ini dilaksanakan selama 13 tahun iaitu pada tahun 2013 sehingga 2025 dan juga telah melibatkan banyak perubahan yang secara menyeluruh dari peringkat prasekolah sehingga pendidikan sekolah menengah. Pelan ini juga dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu kata singkatannya ialah PPPM pada tahun 2013 hingga 2025 yang bertujuan untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara melalui pelbagai strategi dan juga inisiatif. Antara fokus utama pelan ini ialah meningkatkan kualiti guru dan juga kepimpinan sekolah, memastikan akses pendidikan yang lebih meluas kepada semua murid serta meningkatkan keberkesanan penyampaian pendidikan di sekolah. Selain itu, pelan ini juga turut menekankan pembangunan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid seperti kemahiran berfikir aras tinggi, kreativiti, inovasi dan kebolehan berkomunikasi. Pelaksanaan pelan ini juga dibahagikan kepada 3 gelombang utama
bagi memastikan setiap perubahan dapat dilaksanakan secara sistematik dan berkesan demi melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, serta mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya, kita beralih kepada 3 gelombang utama dalam pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga tahun 2025. Jadi, 3 gelombang pelaksanaan ini bagi memastikan transformasi pendidikan berlaku secara berperingkat dan juga sistematik. Setiap gelombang mempunyai fokus dan matlamat yang berbeza-beza untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Jadi, gelombang yang pertama ialah bertujuan untuk memperkukuhkan asas sistem pendidikan. Gelombang pertama ini memberikan tumpuan kepada usaha untuk memperbaiki asas sistem pendidikan supaya kualiti pembelajaran murid dapat dipertingkatkan. Dalam tempoh ini juga, kerajaan telah memberikan penekanan kepada peningkatan kualiti guru melalui latihan dan pembangunan profesional, serta memastikan guru-guru ditempatkan mengikut kepakaran masing-masing. Selain itu juga, sekolah diberikan sokongan dari segi kepimpinan dan juga pengurusan supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Kerajaan juga mula memperkenalkan perubahan dalam kurikulum dan pentaksiran bagi memastikan murid memperoleh kemahiran yang lebih relevan dengan keperluan semasa. Seterusnya, kita beralih kepada gelombang yang kedua, iaitu mempercepatkan penambahbaikan sistem. Dalam gelombang yang kedua, fokus diberikan kepada mempercepatkan penambahbaikan yang telah dimulakan dalam gelombang yang pertama. Jadi pada peringkat ini, sistem pendidikan mula memberi lebih autonomi kepada sekolah-sekolah untuk menguruskan pentadbiran dan juga pelaksanaan program pendidikan berdasarkan keperluan masing-masing. Selain itu juga, pelbagai inovasi dalam pengajaran dan juga pembelajaran amat digalakkan, termasuklah penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Penekanan ini juga diberikan kepada pembangunan kepimpinan sekolah yang berkualiti supaya pengatua dan juga guru besar mampu memimpin perubahan serta meningkatkan prestasi sekolah. Jadi pada gelombang yang terakhir iaitu ke arah kecemerlangan sistem pendidikan. Gelombang yang ketiga ini bertujuan untuk melahirkan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi dan setanding dengan standard antarabangsa. Dalam fasa ini, sekolah dijangka mampu mengurus perubahan secara lebih berdikari dan terus melakukan inovasi bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kerajaan akan memberikan fokus kepada usaha untuk mengekalkan pencapaian yang telah dicapai serta memastikan murid dilengkapi dengan kemahiran abad yang ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan juga kolaborasi. Matlamat ini akhirnya ialah melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, serta mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya, kita beralih kepada konsep guru berjiwa pendidik. Jadi, apakah sebenarnya maksud guru berjiwa pendidik ni? Guru berjiwa pendidik adalah seorang sosok guru yang melaksanakan tugas untuk mendidik dengan penuh keikhlasan, tanggungjawab serta komitmen yang sangat tinggi. Guru seperti ini bukan sahaja memberi penekanan kepada pencapaian akademik murid, tapi juga berusaha untuk membentuk nilai moral, sikap positif dan juga tasiah yang baik dalam kalangan murid. Di sini saya sertakan beberapa ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah ikhlas dalam mendidik. Seseorang guru yang berjiwa pendidik perlu mempunyai keikhlasan yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Keikhlasan ini bermaksud guru mendidik murid dengan penuh tanggungjawab tanpa mengharapkan balasan atau ganjaran semata-mata. Guru yang ikhlas akan sentiasa berusaha membantu murid memahami pelajaran, memberi bimbingan dengan penuh kesungguhan serta mengambil berat tentang perkembangan akademik dan sasiah murid. Sikap ikhlas ini juga menjadikan guru lebih komited dalam melaksanakan tugas mendidik demi melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Yang kedua ialah menjadi contoh teladan yang baik. Guru merupakan individu yang sering dijadikan contoh oleh murid dalam pelbagai aspek kehidupan. Oleh itu, seorang guru perlu menunjukkan tingkah laku, sikap dan nilai yang baik supaya dapat menjadi teladan kepada murid. Contohnya, guru perlu menunjukkan sikap berdisiplin, bertanggungjawab, jujur serta menghormati orang lain. Apabila guru memamerkan nilai-nilai positif ini dalam kehidupan seharian di sekolah, murid akan lebih mudah mencontohi dan mengamalkan sikap tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan membentuk sasiah dan kepribadian murid dengan baik. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi pelbagai cabaran. Jadi, seperti yang kita tahu, profesion perguruan sering berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti perbezaan tahap kebolehan murid, masalah disiplin dan juga tekanan kerja. Oleh itu, seorang guru perlu mempunyai sikap sabar dan dalam menghadapi setiap cabaran yang berlaku. Kesabaran akan membantu guru untuk mengawal emosi serta berfikir secara rasional dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Dengan sikap sabar, guru dapat membimbing murid dengan lebih berkesan, terutama murid yang lemah atau menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Sikap ini juga penting untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Seterusnya, kita beralih kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian, serta yang terakhir iaitu identiti nasional. Jadi, keenam aspirasi murid ini berkait rapat tentang kemahiran abad yang ke-21, iaitu memberi penekanan kepada kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan juga kolaborasi. Seterusnya, kita beralih kepada 5 aspirasi dalam pendidikan. Jadi, kelima-lima aspirasi dalam sistem pendidikan ini digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 sehingga 2025 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan sistem pendidikan negara menjadi lebih baik dan setanding dengan standard antarabangsa. Jadi, berikut adalah 5 aspirasi. Yang pertama ialah akses, iaitu akses merujuk kepada peluang yang sama untuk semua kanak-kanak di Malaysia untuk mendapatkan pendidikan. Pihak kerajaan Malaysia berusaha untuk memastikan setiap murid tanpa mengira latar belakang, lokasi atau status ekonomi mempunyai peluang untuk bersekolah. Ini termasuk juga menyediakan sekolah yang mencukupi, kemudahan pembelajaran yang baik serta peluang pendidikan dari peringkat prasekolah sehingga ke pendidikan menengah supaya tiada murid yang tercicir dalam sistem pendidikan. Aspirasi yang kedua iaitu kualiti. Kualiti bermaksud memastikan sistem pendidikan negara mampu memberikan pendidikan yang berkualiti tinggi kepada murid. Pendidikan yang berkualiti dapat melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan mampu bersaing di peringkat global. Oleh itu, usaha seperti meningkatkan kualiti guru, menambah baik kurikulum serta menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan dilaksanakan supaya pencapaian murid setanding dengan standard antarabangsa.
Aspirasi yang ketiga iaitu equity. Equity merujuk kepada kesamarataan dalam pendidikan bagi memastikan semua murid mendapat peluang yang adil untuk berjaya. Aspirasi ini menekankan usaha untuk mengurangkan jurang pencapaian antara murid di bandar dan juga luar bandar, antara kumpulan sosioekonomi yang berbeza, antara sekolah yang mempunyai kemudahan yang tidak sama. Dengan ini, setiap murid dapat menikmati pendidikan yang seimbang dan juga pendidikan yang berkualiti. Aspirasi yang keempat iaitu perpaduan. Perpaduan bermaksud sistem pendidikan yang berperanan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga budaya. Melalui pendidikan, murid dapat belajar untuk menghormati perbezaan, bekerjasama serta hidup secara harmoni. Sekolah akan menjadi tempat yang sangat penting untuk membina hubungan yang baik antara murid berbagai latar belakang demi mengekalkan keharmonian negara. Dan aspirasi yang terakhir iaitu kecekapan. Kecekapan merujuk kepada pengurusan sistem pendidikan yang menggunakan sumber secara optimum untuk menghasilkan keberkesanaan yang tinggi. Ini bermaksud peruntukan kewangan, kemudahan dan tenaga kerja seperti guru digunakan dengan baik supaya setiap usaha yang dilakukan memberikan impak yang maksimum terhadap pembelajaran murid. Selain itu juga, hala 7 pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM sangat penting. Hala 7 pendidikan adalah merujuk kepada satu arah atau perancangan masa depan untuk sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan pendidikan sentiasa berkembang dan mampu memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan negara. Di negara kita iaitu negara Malaysia, hala 7 pendidikan banyak digariskan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 sehingga tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan supaya setanding dengan standard antarabangsa. Saya akan menerangkan satu persatu hala 7 pendidikan. Yang pertama ialah meningkatkan kualiti pendidikan. Hala 7 ini akan menekankan usaha untuk memastikan sistem pendidikan negara sentiasa ditambah baik agar setanding dengan standard antarabangsa. Kualiti pendidikan dipertingkatkan melalui penambahbaikan kurikulum, penggunaan kaedah pengajaran yang lebih berkesan serta peningkatan profesionalisme seorang guru. Dengan pendidikan yang berkualiti, murid dapat memperoleh ilmu, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan. Yang kedua, melahirkan murid yang seimbang. Pendidikan bukan sahaja menumpukan kepada pencapaian akademik, tetapi juga perkembangan menyeluruh murid. Murid perlu dibentuk dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani supaya menjadi seorang individu yang seimbang. Hal ini penting bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga mempunyai sasiah yang baik, nilai moral yang tinggi serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga ialah memperkukuhkan perpaduan dan identiti nasional. Sistem pendidikan memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Melalui pendidikan, murid akan diajar untuk menghormati kepelbagaian budaya, agama dan juga bangsa. Selain itu, pendidikan juga akan membantu untuk membentuk identiti nasional yang kukuh supaya murid mempunyai rasa cinta terhadap negara dan semangat patriotisme yang sangat tinggi. Yang keempat, melahirkan moral insan yang berkemahiran tinggi. Hala 7 ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran yang tinggi serta mampu bersaing dalam dunia global.
pendidikan perlu menyediakan murid dengan kemahiran abad yang ke-21 seperti kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran berkomunikasi, kreativiti serta keupayaan untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya kemahiran ini, murid akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa hadapan. Yang kelima, memperkasa peranan guru. Guru merupakan tunjang utama dalam sistem pendidikan. Oleh itu, hala 7 pendidikan akan memberikan penekanan kepada usaha dalam memperkasakan peranan guru melalui latihan profesional yang berterusan, peningkatan kemahiran pedagogi serta pengiktirafan terhadap sumbangan seorang guru. Guru yang berkualiti dan berkompeten mampu melaksanakan pengajaran yang berkesan serta membimbing murid menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi kepada guru berjiwa pendidik. Jadi di sini saya agihkan kepada 4 implikasi daripada setiap segi. Jadi pada pertama ni saya akan menerangkan 2 implikasi terlebih dahulu. Untuk slide seterusnya saya akan menerangkan 2 lagi implikasi. Okey. Jadi yang pertama ialah implikasi terhadap guru dari segi peningkatan kualiti pengajaran. Guru berjiwa pendidik perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran supaya pembelajaran murid menjadi lebih berkesan. Hal ini bermaksud guru tidak hanya bergantung kepada kaedah pengajaran tradisional semata-mata, tetapi guru juga perlu menggunakan pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berpusatkan murid, penggunaan teknologi digital dan aktiviti yang sangat kreatif. Dengan cara ini, murid dapat memahami isi pelajaran dengan lebih baik serta mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan juga kreatif. Implikasi yang kedua pula ialah implikasi terhadap guru dalam memastikan peluang pendidikan yang adil. Guru berjiwa pendidik perlu memastikan semua murid mendapat peluang pembelajaran yang sama tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau tahap pencapaian mereka. Guru perlu memberikan perhatian kepada murid yang lemah dengan memberikan bimbingan tambahan serta sokongan yang sewajarnya. Tindakan ini dapat membantu mengurangkan jurang pencapaian antara murid dan memastikan setiap murid berpeluang untuk mencapai potensi diri mereka. Implikasi yang ketiga pula ialah implikasi terhadap guru dalam memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Guru memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Guru berjiwa pendidik perlu merancang aktiviti pembelajaran yang menggalakkan kerjasama, toleransi dan sikap saling menghormati antara murid. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga belajar untuk hidup dalam masyarakat yang harmoni, berbilang kaum dan juga bersatu padu. Untuk implikasi yang terakhir iaitu implikasi terhadap guru dalam meningkatkan profesionalisme seorang keguruan. Guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesional mereka agar selari dengan perkembangan sistem pendidikan semasa. Guru berjiwa pendidik perlu mengikuti latihan, kursus dan juga program pembangunan profesional bagi memperbaiki amalan pengajaran mereka. Hal ini penting supaya guru dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkesan dan mampu melahirkan murid yang berkualiti serta berdaya saing.